Hello dan selamat datang. Hari ini kita nak bedah siasat satu plan ekonomi yang boleh dikatakan sangat berani dan penuh kontroversi. Di bawah pentadbiran Donald Trump, satu strategi telah dirangka yang bukan sahaja menjanjikan perubahan besar untuk Amerika Syarikat, tapi juga untuk ekonomi dunia. Jom kita tengok apa ceritanya. Jadi, persoalan utamanya, bolehkah sesebuah negara buat 3 benda ni serentak? Potong cukai, naikkan tarif import dan pada masa yang sama kurangkan hutang negara. Tiga-tiga matlamat ni nampak macam bercanggah kan? Inilah teka-teki utama yang mencetuskan perdebatan hangat di kalangan pakar ekonomi. Plan ni ada nama jolokan yang cukup catchy. Plan 333. Senang nak ingat. Dan di sebalik tabir, ada seorang individu penting yang dipertanggungjawabkan untuk menterjemahkan visi radikal ni kepada satu dasar ekonomi yang boleh diterima oleh pasaran kewangan. Dan orangnya ialah Scott Bessent, calon setiausaha perbendaharaan. Dia ni bukan ahli politik biasa. Latar belakangnya adalah dari dunia keuangan yang berisiko tinggi sebagai seorang pengurus dana lindung nilai yang sangat berjaya. Jadi, tugasnya sekarang agak mencabar, iaitu untuk terjemahkan agenda populis presiden kepada bahasa dan dasar yang Wall Street boleh faham dan terima. Okey, so apa sebenarnya Plan 333 ni? Formulanya nampak mudah. Pertama, sasarkan pertumbuhan ekonomi atau KDNK pada kadar 3% setahun. Kedua, kawal defisit bajet supaya tak lebih 3% daripada KDNK. Dan ketiga, tingkatkan pengeluaran minyak dalam negara sebanyak 3 juta tong sehari. 3 sasaran, 1 nombor magic. 3. Kat sinilah ceritanya mula jadi rumit. Di satu pihak, ada janji pertumbuhan ekonomi yang hebat. Tapi di pihak lain, ada kebimbangan yang sangat serius pasal defisit bajet yang makin besar. Persoalannya, adakah kira-kira ni logik? Boleh ke pelan ni bayar untuk dirinya sendiri? Tulang belakang kepada semua perbelanjaan ni adalah satu rang undang-undang dengan nama yang sangat Trump, iaitu Akta One Big Beautiful Bill atau OBBB. Akta ni direka untuk gabungkan semua jenis perbelanjaan domestik yang besar bawah satu bumbung, yang jadi pusat kepada keseluruhan agenda fiskal pentadbiran ni. Dan di sinilah kita nampak dua pandangan yang sangat berbeza. Bessent sangat optimis. Dia percaya pertumbuhan 3% dan kutipan daripada tarif yang tinggi itu cukup untuk tampung semua perbelanjaan. Tapi, Pejabat Belanjawan Kongres atau CBO, Sebah Badan Bebas, memberi gambaran yang sama sekali berbeza. Ramalan mereka, OBB ni akan tambah lagi hutang negara sebanyak $3.4 trilion dalam masa 10 tahun. Itu angka yang sangat-sangat besar. Sekarang, jom kita beralih ke tiang kedua dasar ni, penggunaan tarif secara agresif. Tujuannya kononnya untuk melindungi industri tempatan, tapi soalan besarnya, siapa yang sebenarnya menanggung kos untuk dasar perlindungan ekonomi macam ni? Nak tahu betapa drastiknya perubahan ni? Tengok nombor ni. Purata kadar tarif untuk barang import ke Amerika Syarikat melonjak sehingga hampir 14%. Angka ni 6 kali ganda lebih tinggi berbanding sebelum pentadbiran beliau. Ini bukan lagi perubahan kecil, ini satu revolusi dalam dasar perdagangan. Jadi, apa kesannya? Pendek kata, semua orang jadi tak tentu arah. Graf ni tunjukkan macam mana perbualan tentang ketidakpastian di kalangan CEO syarikat besar melonjak hampir 2 kali ganda dalam masa 3 bulan je. Dan yang lebih menakutkan, tahap kerisauan ni sebenarnya lebih tinggi daripada kemuncak masa pandemik COVID-19 dulu. Kita semua tahu, pasaran kewangan paling benci benda yang tak pasti. Okey, kenapa kita kat rantau ni patut ambil tahu? Sebabnya, Asia dijangka akan jadi mangsa terbesar dalam perang tarif ni. Unjuran menunjukkan keuntungan syarikat-syarikat di Asia boleh jatuh mendadak sehingga 9.6%. Ini sebab kita sangat bergantung pada rantaian bekalan global yang sekarang ni dah terganggu teruk. Kesannya dijangka lebih parah berbanding mana-mana tempat lain di dunia. Tiang yang ketiga dan terakhir dalam plan ni menyentuh isu alam sekitar. Ini selalunya dianggap sebagai kos tersembunyi, satu liability yang tak nampak dalam buku kira-kira negara, tapi kesannya generasi akan datang yang kena tanggung. Pendekatan mereka dalam hal ni memang terus terang. Pentadbiran ni secara terbuka menganggap sains iklim sebagai satu penipuan. Mereka bertindak untuk batalkan penemuan rasmi Agensi Perlindungan Alam Sekitar EPA yang sahkan bahaya pemanasan global. Akibatnya, ia melumpuhkan terus keupayaan agensi itu untuk kawal selia pencemaran dan pelepasan gas rumah hijau.
Semua tindakan ni sebenarnya mewujudkan apa yang kita boleh panggil hutang alam sekitar. Konsep dia sama macam hutang kewangan. Ia adalah satu beban yang tak diselesaikan hari ini, sebaliknya ditolak ke masa depan untuk anak cucu kita yang selesaikan. Jadi, bila kita dah tengok ketiga-tiga tiang dasar ni, apa kesedarannya? Well, ada dua ramalan yang sangat-sangat berbeza tentang masa depan ekonomi di bawah planet. Satu senario menjanjikan zaman kegemilangan, manakala satu lagi meramalkan krisis. Kebanyakan penganalisis ekonomi melihat gabungan dasar ni, potong cukai, tarif tinggi, belanja besar sebagai satu resepi untuk bencana. Mereka ramalkan harga barang akan naik, kuasa membeli orang ramai akan jatuh, dan senario paling buruk, stagflasi. Stagflasi ni gabungan toksik, inflasi tinggi, tapi ekonomi pula lembab. Semuanya diburukkan lagi dengan hutang negara yang makin tak terkawal. Jadi, kita ada dua jalan cerita yang mungkin berlaku. Di satu jalan, kita ada visi best sense tentang zaman keemasan baru, ekonomi yang sihat dan dolar yang kuat. Di jalan yang satu lagi, kita ada ramalan suram dari CBO. Hutang negara akan membengkak sehingga hampir 2 kali ganda saiz keseluruhan ekonomi menjelang tahun 2050. Dua takdir yang sangat berbeza. Dan semua ini membawa kita kepada satu soalan terakhir dan mungkin yang paling penting. Siapa yang akhirnya akan bayar semua bil ni? Sebab apa jua dasar yang dibuat hari ini, kesannya akan membentuk landscape ekonomi untuk generasi yang akan datang. Yang ironinya, Scott Bessent sendiri, arkitek pelan ni, pernah beri amaran. Katanya, jika kapitalisme tidak berfungsi untuk semua orang, masyarakat mungkin akan memberontak terhadapnya. Satu peringatan yang cukup tajam daripada orang yang merangka pelan ini sendiri tentang betapa besarnya pertaruhan yang ada. Jadi, kita kembali kepada dilema utama. Adakah pelan 3-3-3 ini satu formula genius yang akan membawa kemakmuran ataupun ia hanyalah satu cara untuk menangguhkan masalah dan tinggalkan satu bil yang teramat besar untuk dibayar oleh generasi masa depan? Fikir-fikirkan.